Boleh dikaitkan dengan kita punya lifestyle sekarang lah. Kebanyakan daripada kita boleh lihat ada banyaklah si tukang kayu ni kat luar sana sebenarnya. Nanti saya sharekan apa cerita si tukang kayu tu ya. Dan kalau ikutkan kan, kita memang kadang-kadang kita rasa malas kan. Kita rasa malasnya lah nak pergi kerja, malasnya nak kemas rumah, malasnya nak masak kan. Kita mesti kadang-kadang ada rasa perasaan yang malas ni. That's why kita selalu tiap-tiap pagi kita kena penuhkan kita punya aktiviti ya. Kita nak buat apa. Kena sibukkan kepala otak kita untuk fikir aku nak buat apa nenek-nenek supaya kita akan terlupa dengan malas punya ayat. Sebab malas ni dia akan buatkan kita banyaklah benda yang tak elok dengan malas ni. Sebab tu kita kena kerja kuat. Kita kena banyak sibukkan diri kita dengan aktiviti, tak kira lah aktiviti kerja lah kalau kat rumah. Kena plan cepat-cepat, kita tak nak kita punya slot tu ada kosong. Bila ada kosong tu akan datanglah dia punya kemalasan tu. Sebab kita kerja kuat, sebab kita nak elakkan daripada sifat malas ni. Sebab tu kita kerja kuat supaya malas ni tak ada peluang untuk masuk dalam kehidupan kita. Bila kita sibukkan diri kita, takkan ada dah lah term semalas dalam kehidupan kita. Macam kita fikirkan cerita si kayu ni sebenarnya dia seorang yang dah berumur lah. Dia dah berumur. Saya masuk teruslah cerita dia. Okey. Apa cerita pasal si tukang kayu ni? Okey.